Assalamualaikum korang, welcome back saya punya video channel saya. Misi video kali ni misi untuk jaga anak kucing sampai sehat. So hari ni saya dapat bantuan dari kawan-kawan apa semua untuk sumbangan untuk anak kucing tu. Maklumlah kan dah hujung-hujung bulan ni pokai lah sikit. So ini saya nak pergi kedai kucing, kedai dekat area tempat kerja saya juga. So ini kita dah sampai kedai kucing Song King. Okay, apa nama Song Kiss ke apa. So kita dah sampai sebelah ni je, saya parking kat dia. So kita nak beli barang-barang sikit lah, barang-barang sikit untuk anak-anak kucing. Kita nak beli pasir, lepas tu sabun untuk dia mandi, lepas tu kita tengok bekas makanan lah. So ikut bajet yang sumbangan je lah. Okay, so jom kita pergi. Okay korang, so kita dah sampai kedai kucing ni. So okay lah, kita masuk. Lepas tu kita ambil bakul, kita tengok barang-barang. So banyak lah juga barang-barang kat sini, murah pun murah. So saya pun belik-belik tengok nak cari pasir kucing. So kita tengok pasir kucing yang murah-murah sikit lah, yang ikut bajet. So kita jalan tengok harga je boleh tahan murah juga, ada yang mahal, ada yang murah. So kalau dia ada membership, so kalau siapa yang ada membership dia lagi murah lah, walaupun harga dia tak membership pun murah. Tapi kalau ada member, so lagi murah. So saya tengok lah, aku tengok bilik-bilik harga dengan pasir kucing yang mana yang sesuai, yang tak ada bau sangat. So saya pun tengok lah bilik-bilik ke apa, tengok pasir kucing. Ada yang pasir kucing yang macam 10 kilo ada. Yang seguni macam beras lah, 10 kilo tu. So pun tengok bilik, tengok apa yang mana sesuai. Saya pun ada macam berkenal satu pasir kucing ni, yang macam arang punya bau, tapi wangi lah, macam wangi. So tengok bilik harga tengok bilik yang ke atas tu mahal sikit, dalam 20 lebih. Yang ni yang bawah tu dalam 11. So saya pun banding tengok fungsi dia apa, tengok 7 liter jugalah yang tu yang saya pegang tu. So saya tengok, so kat atas tu ada pampers juga, pampers untuk kucing. Ingatkan budak je ada pampers, kucing pun ada pampers. So pun tengok, memang ada pampers lah untuk kucing. Saya tak tahu tu kucing yang dewasa ke untuk anak kucing. So saya pun tengok bilik, tengok. So kita jalan tengok, yang tu mahal sikit lah, yang pasir kucing tu yang mahal sikit, dalam 30 lebih rasa. So yang saya pegang tu yang murah sikit lah, dalam 12 dan 14 ringgit kot. Kalau ada membership lah. Kalau normal tu yang tak ada member, mungkin dalam atas lagi, dari 14 lah harga dia. So saya belik, saya tengok macam dah berkenan tu, yang bawah tu saya rasa dah okey dah, sebab dia ada arang, jadi bau kucing pun tak ada lah. So kita ambil yang ni. Okey, kita ambil je lah tahu litter cat. So pasir dah ambil, dah settle. So kita nak cari mainan anak kucing. Saya tak tahulah mainan anak kucing ni dia main ke tak. Jadi saya standby lah beli. So nak beli 2. Saya takut berebut yang anak saya pula. Sebab anak dia 2, takut dia berebut pula. So kita beli 1 dululah. Dulu beli 1, saya takut bajet tak cukup. Kan sumbangan ni bajet yang orang ikhlas bagi.
saya ikutlah bajet-bajet, mana tengok-tengok dulu. So kita dah cari mainan, kita nak cari shampoo anak kucing sesuai dah untuk anak kucing. So saya balik, mana shampoo ni. So adik tu tengok saya tengok saya, buat saya pakai kamera letak ke dada. So tanyalah adik tu, adalah untuk shampoo anak kucing. Dia kata untuk berapa minggu. Saya cakap lah bukan 8 minggu gitulah. Dia kata yang ni sesuai lah, wangi. So dia pun suggestkan shampoo yang tu. So yang tu pun wangi. Okey lah, saya pun ambil lah. Harga tu bukan 11 dalam ada membership. Saya pun nak cari mangkuk tu, mangkuk makanan. So staff dia kata ada atas. So kita pergilah atas. Jalan memang banyak barang sini, barang mainan apa semua. Saya tengok ada lagi rupanya mainan anak kucing. So kita ada bola apa semua. Saya nak beli tapi takut tak main pula. So kita naik atas. Saya jumpa ada kucing bawah ni. Kucing putih. So kita naik atas. Ni kita naik tangga sikit lah. Kita naik tangga. Kita naik tangga. Tinggi juga lah tangga dia. Dia 3 tingkat dah. Saya tak tahu tingkat kedua ni untuk barang, untuk beg-beg sangka lah. So saya masuk je pintu. Banyaknya kucing-kucing ni. Semua kucing besar-besar yang belaka, sihat-sihat belaka. So saya tengok sangka besar-besar gila. Besar, saya pun rasa boleh muat kot. So kita nak cari bekas makanan dengan bekas minuman. Saya nak cari yang macam bekas makanan yang boleh gantung terus kan. Tapi sebab sangka yang ada ni sangka kecil, takut dia makan ruang pula. Sebab saya nak cari bekas untuk pasir pula, takut sempit pula anak kucing tu nak duduk. So, kita cari bekas yang kecil yang boleh letak makanan yang minuman sekali. Saya nak cari macam ni lah. Tapi masalahnya bajet tak cukup lah pula. Harga pun 20 lebih je. Yang sumbangan tu bagi dalam dekat 60. Saya tak tahu lah cukup ke tak. So kita nak cari belik. Ni boleh nak beli ke. Kita dah beli pasir kan, jadi kena korek taik-taik kucing tu boleh lah pakai benda tu, alas tapi tu. So kita cari. Banyak jugalah barang kat atas ni. Harga boleh tahan keras juga kat atas ni. Mandi bawah. So kat atas ni bekas-bekas makanan ada, minuman ada, tandas untuk kucing, untuk berak apa semua kat atas. Beg kucing, sangka dari kecil sampailah ke besar ke babak ni banyaklah sangka. So saya tengah cari bekas yang sesuai untuk sangka yang saya ada ni kecil. Tapi saya jumpa dah bekas ni kecil. Bekas ni dia kecil lah, okey lah. Harga pun murah, harga RM4 je. Harga member. So harga bukan member dalam RM5 lebih tak silap. So kita ambil 2 lah. So saya cari belik. Saya memang nak beli yang ni, tapi bajet tak cukup pula. So kita tak apalah, kita ikut bajet-bajet kita ada sebab hujung bulan kan. Ke belik dulu cari macam okey, macam tak okey. Tapi yang tak okey tu bajet lah, tak okey. Cari, tengok, okey lah. Harga pun murah, dia mahal. So kalau korang datang kat sini, korang boleh
jadi membership dia murah je. Murah apa, tak perlu bayar pun, free je. Kau bagi nombor IC je kat dia, yang nombor telefon. Nanti kalau kau nak bayar ni, kau boleh bagilah nombor telefon atau nombor IC. Kau tengok sangkar kat atas ni, kemah ni saya tengok TikTok Shop murah lah, tapi saya tengok ni murah lagi lah pada TikTok Shop oleh kedai. So harga tu dalam 30 lebih. Itu saya tengok TikTok Shop dalam 11 jugalah, yang kecil. Dia ada 3 saiz, SL, S, L dengan M. So sangkar ni besar-besar semua. Dan saya pun boleh masuk. Segala-segala semua orang yang besar-besar badan pun boleh masuk dalam ni terus. Kita nak cari, tengok-tengok lah barang apa yang ada kat sini, okey ke tak okey ke. Kita tengok tengok jalan-jalan. So memang ambil lah, kita memang lock mangkuk makanan yang tu kita ambil. So ada kucing situ, jalan. So ini mainan, ada alas sangka dia pun ada jual sini juga. Memang murah, dia RM1 lebih rasa satu. Dia tak ada membership yang ni tak ada membership. Dia RM1 lebih satu. Kalau korang sangka besar, bolehlah beli banyak-banyak. Buat saya sangka kecil je, tak perlulah saya alas, kain alas lapik je lah. So dia memang besar. Saya tengok jalan. So sorry kalau yang tengok ni silau-silau sikit, sebab saya kamera saya tak nak tengok ke phone, sebab saya connect ke telefon saya simpan dalam poket. Dia saya tak boleh nak adjust dia punya cahaya dari kamera. So kita tengok banyak kat mainan, dari kucing ada, sangka kucing, sangka anjing, sangka hamster pun ada. Ni ada tempat kucing-kucing manjat. Orang ni cepilah sikit. Aduh, ni berus kucing ada, berus anjing sekali pun ada, jepit kuku kucing pun ada, sikat ada, banyaklah. Kesihatan kucing pun ada juga, sangka, macam-macam sangka. Memang kucing kat atas ni besar-besar ke babak. Memang besar betul kucing ni. Bagi makan apa pun saya pun tak tahulah. Okey, saya pun tengok bekas macam beg gitu. Tengok harga lebih kurang ada RM80 ke atas pun ada juga. So kita tengok so belik beg macam sandang ke tepi tu pun ada juga. Ni besar gila ni. Kalau kucing nak naik ni, nak letak mana kalau saya beli ni. So dia memang banyak barang dia kat sini. So siapa nak beli boleh datang ke sini, kedai kucing dekat Tanjung Lumpur. Kedai kucing Cookie Case, tak silap nama kedai tu, saya pun tak ingat lah. Dekat betul-betul Tanjung Lumpur sebelah Petronas. Siapa boleh nak datang tengok survey ke. Harga pun boleh murah juga, mahal pun boleh. Kalau korang ada bajet besar, korang boleh untuk beli kat sini pun tak ada masalah. So pun tengok dia alas tilam pun ada, tilam kucing. Okay, so kucing ni memang banyak kat sini. So kita nak turun dah. Okay, kita dah siap, dah pusing. So sebenarnya tak pusing habis ni, sebab saya fokus, sebab saya tahan malu, sebab orang duduk tengok saya ada kamera kat dada ni, jadi saya segan sikit. Saya tak boleh nak fokus, nak pusing habis lah. So saya dah dapat apa, dah beli barang, dah cukup semua. So kita turun lah untuk nak bayar. So kita turun, sambil nak turun tu nampak Cina, baju Cina biru tu lambat pula je nak bayar paymentnya. Aduh, dia minta power dia ke laki dia ke, ada duit shilling tak. Jadi nak tunggu pula dia. Aduh,
lambat pula lah. Jadi ramai pula orang. Ini hari saya pergi ni hari Sabtu. Memang ramai lah orang datang beli-beli kat kedai ni. Tengok, aduh cibir ni lambatlah pula. Cepatlah, berat ni bako ni. Okay, so sampai sini saja kita nak bayar. So nanti next kita sambung kejap lagi. Okay korang, kita dah selesai beli. So kita beli ikut bajet yang sumbangan bagilah. So ni saya beli ni untuk bulu-bulu untuk kucing main. So lagi kita beli ni bekas makanan dengan bekas minuman yang kecil lah, sebab sangka dia kecil je. Lepas tu tempat buang tai kucing. And then kita ada beli pasir kucing, tofu cat litter. Mungkin ni okey kot, sebab ni yang jenis harang, mungkin tak ada bau kot. Nampak tak? So lagi kita beli shampoo untuk anak kucing. Yang staff itu kata ini bagus lah untuk anak kucing. Tu kucing jantan dua-dua. Okay, so saya ada beli juga ni spray. Apa dah? Okay, spray ni sesuai untuk lebatkan bulu, untuk kutu boleh. So untuk luka-luka, kalau dia gaduh ke luka-luka lah, boleh lah, boleh pakai yang ni. So saya akan ada ni alas macam alas serat kain lah untuk dia orang apa. So ni saya beli sekejap saya beli makanan. Nampak ni, Wahyu saya beli kat Tito Shop. Ni yang saya beli ni, yang ni saya beli sendiri lah kat Tito Shop. Okay, so terima kasih yang mana bagi sumbangan. So kita hargai, semoga korang dimurahkan rezeki, alhamdulillah, supaya anak-anak kucing tu pelihara, didoakan mana yang bagi sumbangan. So terima kasih untuk video kali ni. So next saya akan buat video pasal next status anak kucing tu lah macam mana. So terima kasih, jangan lupa subscribe dan share, komen. So kalau apa-apa korang nak komen pasal anak kucing ni, kau boleh komen bawah, sebab saya tak tahu sangat pasal kucing ni. Saya diamanahkan lah untuk jaga, untuk rawat kucing ni. So terima kasih. So kita akan jumpa nanti. So terima kasih, jangan lupa subscribe. Korang bye.